Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat sekalian. Kali ni saya nak review saya punya loteng. Semalam baru siap loteng ni. Tu kipas lah. Saya kat situ. Panas kan? Ni lah loteng dia. Malah gelap sebab tak ada lampu lagi. Tak pasal lampu lagi ya. Ni dia loteng. Okay, ni sudut bawah dia. Ni tangga. Okay, kita pergi atas. Okay, atas. Yang paling saya suka loteng ni, dia boleh tak barang-barang Saya buat loteng ni pun untuk tak barang-barang. Contoh seperti tilam, macam bantal ke, barang-barang. Ni atas, permukaan atas. Sebab saya suruh orang tu buat, kontraktor tu buat penuh. Kalau tak ada kat sini, sampai sini je. Tapi saya suruh buat penuh, bagi memudahkan saya pergi ke tangki air Ni kat sini tak ada tangki air ni. Ini saya tutup saja, kejap nanti saya buat lah. Takut ada hujan kan. Ni ada keadaan dia. Memang saya puas hati lah. Ini basic je ni saya buat ni. Harga, kalau ikutkan harga, dalam 3,000 lebih lah. Saya buat dalam 3,000 lebih. Nanti saya akan buat 3 getah sini. Saya akan beli 3 getah. Ni lampu dulu lah. Nanti saya akan letak kat atas. Ni lah dia, bawah dia. Tadi kan banyak tangga kan. Tangga ni pun tak mendekat sangat. Alhamdulillah lah. Ini dalam tangki Ini tangki air. Ni saya boleh saya boleh panjat lah. Saya dah bersihkan tangki air sendiri. Ni nanti saya nak bersihkan lah tangki air ni dekat kawasan-kawasan sekitar ketika air ni. Saya nak bersihkan nanti lah. Okay. Jom kita turun pula. Jom kita turun. Nanti saya nak letak tilam. Kalau macam ni pun, sini pun boleh jadikan bilik tidur sebenarnya. Tapi bagi saya, kalau nak tidur boleh juga. Dan boleh letak barang-barang lah. Memang best lah tempat ni. Nak kata panas tak panas pun dekat atas ni. Sejuk je sebenarnya. Okey je. Jom turun. Bismillah. Ini kena hati-hati lah kepala. Nanti saya kena tulis awas di sini. Tulisan awas. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di review akan datang. Bye bye.